Dan hari ni Zati dapat seorang lagi. Tadi Zati dapat lelaki dan sekarang ni Zati dapat seorang perempuan pula. So kita nak dengar lah dari pendapat dia sebab perempuan pun ramai juga yang buat plastik surgery kan. Okay. So hello. Hello. Siapa tu? Jennifer. Jen. Okay Jen. So sekarang ni Zati nak tanya Jen. Okay. Apa pendapat Jen tentang plastik surgery? Okay, pendapat saya tentang plastik surgery ni dia adalah untuk mengubah sedikit lah, macam kalau seorang tu dia rasa low esteem lah dengan certain dia punya badan tu ataupun dekat muka ke, so dia nak ubah sedikit dia punya bentuk muka ke ataupun bentuk hidung ke untuk menambahkan lagi dia punya keyakinan diri lah. So kalau untuk Jane sendiri kan, Jane sanggup tak belanjakan duit untuk plastik surgery? Kalau personal punya opinion lah, depends. It depends. It depends. Kalau macam minor surgery, maybe I boleh, maybe I sanggup lah. Kalau yang melibatkan yang major punya ni, I mungkin fikir 2 kali lah. Minor surgery tu contohnya macam mana? Mungkin untuk rhinoplasty, maybe. Untuk pembedah hidung mungkin yang minor lah. Okay. So sekarang ni Zati nak tanya Jane. Kalau Jane buat plastik surgery, Jane nak muka macam siapa? Jane akan buat muka Jane macam siapa? Ke macam tambah ni sikit je ke macam mana? Kalau I nak buat plastik surgery, I mungkin tak nak ikut muka sesiapa lah. Cuma I nak ubah sedikit, mungkin hidung I kemek sikit, I nak tinggikan sikit macam tu. So kalau boleh tak nak ikut muka sesiapa lah. Untuk jadi cantik sahaja. Okay. So bagi pendapat Jen sendiri, apa tahap penerimaan rakyat Malaysia terhadap plastik surgery ni? I rasa penerimaan rakyat Malaysia masih mungkin agak kurang mendapat sambutan lagi berbanding dengan rakyat daripada negara lain lah. Kenapa Jen rasa kenapa? Sorry? Rasanya kenapa diorang kurang dengan plastik surgery ni? Mungkin rakyat kita masih belum menerima lagi lah sebab kebanyakan yang mengubah ciptaan Tuhan tu dia kurang mendapat penerimaan lagi lah. Okay. So thank you Jane. Okay, sama. Okay, so hari ni Zati dapat seorang lagi caller perempuan dan Zati nak tanya pendapat dia lah kan pasal plastik surgery ni. So hello. Hello. Boleh bagi tahu nama tak, nak panggil apa? Panggil saya Shu je. Shu. Okay Shu, sekarang ni Zati nak tanya Shu. Apa pendapat Shu tentang plastik surgery ni? Okay, pendapat saya tentang plastik surgery ni, manakala kini ramai yang ketagih untuk buat plastik surgery. Tapi saya rasa plastik surgery ni tak bagus sebenarnya untuk kita sebab dia akan ada kesan jangka masa panjang. So pendapat saya tak bagus lah untuk plastik surgery ni. Apa antara kesan jangka masa panjang tu? Mungkin dia boleh menyebabkan kerosakan kulit. Mungkin akan ada penyakit-penyakit. Kita tak tahu kan sebab benda ni berisiko. Walaupun tak jadi masa kita buat tu, mungkin akan jadi masa akan datang. Mungkinlah dari segi penyakit kulit lah kot. Okay. So kalau Shu sendiri kan, Shu sanggup ke belanjakan duit untuk buat plastik surgery? Saya rasa bagi saya lah, setakat ni Alhamdulillah lah, cukup lah apa yang ada. Tak perlu nak berhabiskan duit untuk melakukan plastik surgery sebab kita tahu tak bagus kan. Okay. So bagi pendapat Shu sendiri lah kan, apa tahap penerimaan rakyat Malaysia terhadap plastik surgery ni? Okey, kalau kita tengok di Malaysia ni tak mungkin plastik surgery tu macam dah biasa, tapi tak mereka masih lagi macam teragak-agak lah untuk buat benda tu. Tapi penerimaan rakyat Malaysia terhadap plastik surgery ni mungkin hanya 20% saja daripada 100% untuk buat lah benda tu. Mungkin sebab plastik surgery ni mahal ataupun kalau murah rakyat Malaysia akan buat ramai-ramai ke macam mana? Mungkinlah sebab diorang obses sangat nak cantik kan. Mungkin kalau plastik surgery tu murah, harga dia murah, mungkin akan orang cakap akan bertambah
bilangan yang melakukan plastik surgery. Oh, okay. So, Syu rasa kan, ada tak had kepada plastik surgery? Macam, diorang boleh buat hidung je ke? Ataupun diorang tak buat muka, diorang buat kat badan-badan diorang ke? Macam mana? Ya, plastik surgery ni dia tak sepenuhnya macam dia ada setempat macam korang boleh buat hidung saja, boleh buat muka saja. Dia tak sepenuhnya sebenarnya. Ada yang nak ubah hidung, nak ubah bagi mancung, macam tu. Dia tak terhad lah, dia tak macam dia tak, kalau nak buat plastik surgery dia tak keseluruhan, tak perlu buat keseluruhan. Ada yang setengah anggota je kita boleh buat. Betul-betul. Okay, so thank you, Syu. Okay, welcome. Jarang lah ada lelaki yang bercakap pasal plastik surgery ni kan. Okay, so sekarang ni kita ada siapa? Hello. Hai, saya Syamil. Kita ni Map. Okay. Ya. Okay, so Syamil. Ya? Yeah? Sekarang ni Zati nak tanya Syamil. Apa pendapat Syamil tentang plastik surgery? Dia kan dia popular lah dekat Korea seperti kita tahu kan. So, setahu saya tengok macam dekat YouTube, dekat Korea tu boleh katakan jadi kewajipan untuk macam setiap wanita, ia macam beauty standard gitu. So semua kena jadi macam tu. Okay. So bagi Syamil sendiri, Syamil sanggup tak belanjakan duit Syamil untuk buat plastik surgery? Kalau macam ikut hati ni, memang nak lah kan, sebab siapalah tak nak cakap tentang cantik kan. Tapi mengikut dari perspektif agama pula, plastik surgery ni tidak dibenarkan. So dia macam menentang lah. Betul lah. Ya. Okay, andai kata Syamil boleh buat plastik surgery, Syamil nak muka macam siapa? Muka tu macam standard yang seperti kita tahu lah kan, macam mancung apa semua. Tapi adalah yang terkenal contohnya macam atas. Okay. So bagi pendapat Syamil, apa tahap penerimaan Malaysia, rakyat Malaysia tentang plastik surgery ni? Diorang okey atau diorang tak okey? Bagi saya dekat penerimaan di Malaysia ni, dia begitu stereotip dan agak fobia sikit. Sebab kenapa? Seperti isu yang kanak-kanak yang yang pernah buat yang anime tu kan. Anime tu, so orang macam best dekat dia, so macam orang tak boleh terima. Itu macam bagi saya, kalau rasa kalau dengan plastik itu dapat membahagiakan dia, so why not? Kalau macam Okay, so thank you Syamil. Okay, betul. Macam caller-caller kita tadi, ada setengah yang macam okey lah, nak tukar lah. Tapi nak tukar bahagian hidung sikit lah, nak buat sikit lah ni lah kan. Tapi ada juga yang Zati setuju dengan pendapat seseorang ni, lelaki, okay, Zati setuju dengan dia. Dia cakap rakyat Malaysia jarang ada yang buat hidung, buat kening, benda semua kan. Tapi rakyat Malaysia banyak yang putihkan muka. Itu pun macam okey lah, banyak putihkan muka, dari hitam ke putih. Sebab diorang kata, sebab bagi dia putih tu adalah macam siapa putih dia handsome, siapa putih dia lawa. Betul tak? Okay. So bagi pendapat Zati pula, pendapat Zati tentang plastik surgery ni, Zati rasa macam kalaulah boleh dibuat plastik surgery ni, dah lama dah sebenarnya buat. Kalau boleh buat dan kalau murah, memang dah lama dah buat. Tapi itulah macam still sayang muka dan still bersyukur dengan muka yang ada kan. Macam okey lah. Okay. So dalam caller-caller kita tu pula ada yang macam okey, ada yang sanggup belanjakan sikit duit dia untuk plastik surgery, untuk touch-up hidung. Dan ada juga yang macam tak apalah, dia bersyukur dari habiskan duit dia, baik dia buat benda lain. Betul tak? Okay.